Korang perasan tak? Ada orang kan, bila dia tak dapat buat sesuatu kan, and then dia assume semua orang tak boleh buat. Contohlah Katakan aku nak join MMA, lepas tu aku tak berjaya, and then aku cakap, "Oi, MMA ni susah lah, better kau tak payah join lah, sekian." Pernah tak jumpa orang jenis macam tu? Padahal realiti dia simple je. Kau yang tak boleh buat, bukan semua orang tak boleh buat. Bila seseorang tu gagal, dia cuma ada dua pilihan je. Satu, dia mengaku mungkin kau boleh buat, dan dia akan support orang tu untuk pergi lebih jauh lah. Atau nombor dua, dia nak sedapkan hati dia kan. Dia kata, oh benda ni memang susah, memang mustahil nak buat, sebab dia tak boleh buat dan orang lain tak boleh buat juga. Masalahnya, bila kau buat macam tu, kau bukan sahaja lindungi ego kau, malahan kau limitkan kemampuan orang lain pula. Kau tengah cuba limitkan orang lain dengan limit kau. Kau tak dapat habiskan run, kau jangan kata running tu mustahil. Kau yang takut fight, kau janganlah kata fighting ni mustahil. Bukan untuk orang biasa. Itu pengalaman kau, bukan undang-undang dunia. Jadi guys, kalau kau lemah, kau simpan untuk diri kau je. Kau jangan jadikan kelemahan kau alasan untuk semua orang. Korang mesti ada kawan-kawan yang jenis macam ni kan? Cuba korang tulis kat ruangan komen. Cuba korang cerita pengalaman korang. Aku nak dengar. Aku suka baca komen korang ni.